lapar ni. Allah, perut menggegak dah ni. Ui. Siti, abang hang tak solat lagi? Dah lewat ke ni? Lupa kok. Lupa apa? Duk tengok jam tu, jam ni dah lama rosak. Habis solat? Lupa. Sering kali ku dengar alasan yang sering kali kau Astagfirullahaladzim, apa buat benda lama ni? Dah balik. Wih, benda ni. Sekejap ni tak dapat ni. Sedap ni. Dah, makan je lah. Korang dah tahan daripada tadi kot. Bukan orang tahu kau kalau makan. Sedap tu. Kalau tahan lama-lama nanti sakit perut. Alah, kalau bapa datang, bagi je asal demam ke apa. Bukan tahu kot ni. Puasa itu puasa. Puasa Ramadan ke puasa sunat? Setengah mati. Okay, so guys, daripada video-video tadi, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil daripada semua kisah tadi. Yang pertama, waktu bulan Ramadan, kita hendaklah melakukan perkara yang faedah. So, waktu bulan puasa, kita kenalah solat awal, janganlah solat lambat. Daripada itu, seperti yang kalian lihat, kita kenalah elakkan diri daripada buat perkara maksiat pada bulan puasa. Sebagai contoh, buat trend kat TikTok, apa function kita beri pada Allah SWT dapat pahala. Baik sekali. Kita kenalah banyak ibadah. Lagi bulan puasa ni.